Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi ke channel saya. Setelah banyak juga hari saya tak buat video. Jadi ini ialah hari last saya duduk dekat rumah. Bukan hari last sampai bila-bila saya tak buat video dah. Soalnya lagi 2 bulan saya akan buat video baru pula guys. Okey, jadi hari ni saya nak kongsikan satu ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kalau korang dengar ni betul-betul, korang akan ingat dan itu boleh jadi satu ilmu yang berguna. Boleh jadi, bukanlah berguna, ilmu yang buat tahu je. Sebenarnya bukan buat tahu je apa. Sebenarnya ilmu barulah untuk kita menimba. Jadi sebenarnya kemarin kronologi dia macam ni. Mula-mula kemarin saya basuh air kan. Saya basuh air. Basuh air tak. Saya kenapa basuh air ni, pasal air kemarin tu nampak agak kritikal. Sebab saya macam terlampau bagi banyak makan. Jadi rupa ikan pun dah tak nampak dah kemarin. Lepas tu tak apa, saya letak ikan dalam ni. Lepas tu udang saya tak dalam ni. Udang tak ni saya sekalikan dengan ikan tomoleh dalam ni. Seekor anak ikan tomoleh. Yang ni pasal dalamnya dia terlalu terlalu padat. Saya taklah lobster dalam ni. Bukan lobster, crayfish dalam ni. Lobster dengan crayfish tu benda lain. Kalau bahasa Melayu, crayfish tu udang galah. Kalau lobster tu udang galah. Okey, jadi udang galah dengan ikan tomoleh dengan anak ikan aruan. Sebenarnya saya ada beberapa spesies baru yang saya letak dalam ni. Yang pertama adalah anak ikan puyuh. Ni saya tangkap belakang rumah saya je. Pasal waktu tu dah macam kemarau kan. Kemarau, jadi anak-anak ikan ni terperangkap. Anak-anak ikan ni terperangkap. Jadi tengok ni anak ikan puyuh kecil lagi. Kecil guys. Tu besar, tak besar mana pun. Lepas tu selain anak ikan puyuh, ada anak ikan aruan juga. Anak ikan aruan ni dia guys. Tu dia payahlah nak tangkap. Okay, ni dia anak ikan aruan. Ini anak ikan aruan kecil gini. Ni Chana striata, aka ikan aruan lah. Ini ikan aruan ya. Ada satu lagi ikan aruan tapi mungkin dia menyorok bawah tu. Ikan puyuh pun ada seekor lagi, alhamdulillah. Sebab kat sana memang betul-betul kering. Jadi sama cerita lah. Kemarin anak ikan tomoleh saya mati guys. Bukan mati, hampir mati. Lepas tu lepas saya dah bubuh antico, lepas tu saya letak semua ikan. Saya letak anak ikan tomoleh. Waktu tu dia macam nyamuk-nyamuk ikan tu, mungkin dia masih terselamat lagi kan. Lepas tu esoknya dia mati. Rupanya tengok jadi macam ni guys. Tu rupanya ikan saya ni bersifat scavengers. Scavengers tu apa? Ni ilmu dia. Scavenger ni ialah haiwan. Tak kisahlah ikan ke, burung ke, babi ke apa ke. Dia kalau dia makan bangkai, iaitu ialah scavengers. Scavengers ni pemakan bangkai. Pemakan bangkai ni selalunya dia mungkin boleh jadi carnivore, boleh jadi omnivore lah. Jadi scavenger yang kita tahu sekarang ni ialah yang paling dekat lah, yang ada dekat longkang, iaitu ikan keli guys. Ikan keli ialah pemakan bangkai yang boleh dikatakan bagus. Scavenger ni penting tak untuk negara kita, bukan negara, perairan kita. Ya, sangat penting guys. Sangat-sangat penting dalam melupuskan organisma yang mati guys. Sebab kalau dia macam teradang tu, kuman dia boleh merebak, bakteria boleh merebak. Jadi kalau campur dengan bakteria baik, lepas tu campur dengan haiwan-haiwan scavengers, dia makan lah. Scavengers dalam kolam saya ni, saya boleh agak ialah tilapia guys. Dan flower horn. Anak flower horn saya sebenarnya sebeli 2, tapi seekor hilang, mungkin mati kot. Lepas tu jadi itulah ilmu yang saya nak kongsikan korang. Ilmu baru, scavengers. Scavengers ni memang penting dalam
dalam hutan. Dalam hutan tu kita boleh ambil contoh macam mungkin harimau. Harimau tu mungkin dia nampak haiwan mati, dia makan lah. Lepas tu sebenarnya kebanyakan haiwan boleh jadi scavengers, tapi dia tak jadi kat herbivore. Contoh macam kambing tu, dia nampak kambing dia nampak lembu mati. Dia takkan pergi sekumpulan kambing tu pergi dekat kerbau. Pergi kat lembu mati tu. Dia takkan makan. Pasal apa? Sebab kambing ni haiwannya makan rumput, dia takkan makan organisme lain. Tumbuhan tu organisme, tak makan organisme hidup lah, maksudnya yang boleh bergerak semua tu. Yang jadi scavenger ni kemungkinan dia boleh jadi carnivore ataupun omnivore. Contoh yang agak jauh iaitu burung herring. Kalau kau tahu burung herring botak tu, dia sebenarnya pemakan bangkai terbaik juga. Dia akan melila-lila atas tu. Lepas tu contoh macam ada nampak macam bangkai haiwan, dia akan turun makan ramai-ramai dia. Lepas contoh yang agak dekat dengan kita, burung gagak. Burung gagak pun sejenis haiwan scavengers juga. Jadi kalau korang nak dapat pahala jariah, korang boleh share. Sebab kalau korang share tu, orang lain dapat tahu ilmu tu, korang dapat juga pahala jariahnya guys. Selagi ilmu tu disebar lah guys. Pahala tu selagi orang tu ingat, selagi orang tu duk sebar, selagi tu korang dapat pahala. Jadi itu sahaja untuk video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.